Ini daripada Encik dah pun diluluskan. Terima kasih Encik. Wah, cakap betul Cik buat kerja. Ambillah. Encik, ni memang tugas saya. Lagipun saya dah dibayar gaji untuk semua ni. Tak perlu apa-apa semangat. Saya tak harapkan balasan. Benarlah, tu balik. Jom. Lama, kita kena kos asas nilai ni. Weh, sorry tu. Tu tak sengaja tu. Tak boleh, kita kena kos asas lain juga. Aku nak ada keluarga lah. Jangan nanti kita kena jadi saksi pula. Sudah nanti. Kita boleh settlekan kita. Sorry tu. Tak apa, kita balik. Kita share. Boleh? Apa, jom. Pelajar universiti maut akibat dilanggar. Rakaman CCTV menunjukkan kamu semua berada di lokasi kejadian. Kenapa kamu semua tidak membantu mangsa? Kamu semua memilih untuk menerima sogokan dan berdiam diri. Pemandu akan disiasat kerana melarikan diri selepas kemalangan dan memberi suapan. Pihak universiti juga akan mengambil tindakan tata tertib terhadap pelajar yang menerima sogokan dan gagal melaporkan kejadian. Kalau masa boleh diundur, saya takkan pilih RM50 ni. Saya akan pilih untuk selamatkan nyawa. Satu panggilan boleh menyelamatkan banyak nyawa. Integriti bukan tentang apa yang mudah. Integriti ialah keberanian melakukan perkara yang betul walaupun dalam keadaan yang sukar.